Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya Nurzawani Miskon. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob mengecam tuduhan adun melor Wan Rohaimi Wan Daud terhadap Timbalan Ketua Polis Negara dan Ketua Polis Negeri Kelantan. Beliau menyifatkan kenyataan wakil rakyat PAS itu bersifat bacul dan amat berat apabila mengaitkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Kelantan dan Timbalan Ketua Polis Negara bermotifkan politik sambil berselindung di sebalik imuniti Dewan Undangan Negeri. Sehubungan itu, Ahmad Jazlan mencabar Wan Rohaimi untuk mengulang tuduhan itu sekali lagi di luar Dewan. Jelasnya tindakan itu perlu bagi menunjukkan kebertanggungjawaban di atas kenyataan jahat yang memberi persepsi buruk kepada penjawat awam dan kerajaan perpaduan hari ini. Baik, dalam perkembangan lain, gara-gara tuduhan Exco Kedah Dr. Haim Hilman Abdullah, kononnya Menteri Ekonomi telah melengah-lengahkan pembangunan di negeri Kedah, Rafizi Ramli teruk menjadi bahan makian ramai. Sebelum ini, Haim Hilman mendakwa negeri itu telah begitu lama menunggu kelulusan notis perubahan NOC dari Kementerian Ekonomi untuk pembesaran Kulim High Tech Park, tetapi belum diluluskan lagi. Hari ini, Rafizi berkata tuduhan itu terbukti tidak benar apabila kerajaan negeri Kedah sendiri telah membatalkan permohonan NOC itu disebabkan kerajaan negeri gagal dalam urusan pembelian tanah untuk projek tersebut. Sebelum ini, Kementerian Ekonomi telah pun meluluskan peruntukan sebanyak RM195 juta untuk projek Kulim High Tech Park. Namun, peruntukan itu hanya boleh dilepaskan kepada kerajaan negeri sekiranya hal pembelian tanah sudah pun selesai. Perkembangan terakhir, Mufti Wilayah Persekutuan Prof. Madya Datuk Dr. Luqman Abdullah tampil menjelaskan kekeliruan ramai mengenai keutamaan untuk mengundi pada pilihan raya ataupun menunaikan ibadah haji dan umrah. Dalam satu penjelasan, beliau mengambil maklum kenyataan seorang presiden parti yang telah menimbulkan perdebatan dalam kalangan masyarakat. Melihat isu ini, beliau berkata sekiranya berlaku pertembungan, isu ini adalah berkenaan dengan menyusun tertib keutamaan dalam melaksanakan sesuatu tuntutan yang dipanggil aulawiyat. Dalam hal ini jelasnya, setiap keutamaan akan berbeza bagi setiap individu bergantung kepada situasi yang mereka hadapi. Pun begitu, Dr. Luqman berkata, tarikh pilihan raya kecil Dun Air Kuning pada 26 April tidak akan bertembung dengan tarikh penerbangan pertama jemaah haji iaitu pada 29 April. Justeru katanya tidak timbul isu pertembungan antara tarikh pengundian dengan tarikh penerbangan haji dan seseorang itu masih mempunyai kesempatan untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sebelum menunaikan ibadah haji. Baiklah, sekian sahaja berita hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.